yang baru. Yang baru. Jadi ambil masa untuk isikan. Isikan gelas yang kosong, tuan-tuan dan puan ya. Manalah tahu ianya boleh membantu ramai orang di luar sana. Sebab niat kita tak sama, tapi niat saya nak bantu diri saya, keluarga saya pada asalnya. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan, kita adalah dalam bilik ataupun dalam kelas Higo Worldwide, yang mana mendefinasi semua nilai perkongsian ketersambungan menguasai dunia. Di sini tuan-tuan dan puan, misi dan visi Higo sebenarnya adalah untuk membina empire global, di mana kejayaan dicapai bukan secara solo, bersendirian, tetapi melalui rangkaian yang luas dan konsep perkongsian dengan yang telah dinaik taraf, sistem kita yang telah dinaik taraf kepada yang dan produk kita yang lebih premium, sangat premium tuan-tuan dan puan, nanti akan mengenali produk kita dan juga di sini akan memberikan impak yang tinggi untuk kita bergelar sebagai usahawan yang berjaya. Jadi di sini juga tuan-tuan dan puan, kita ada teknologi yang boleh merentas sempadan, teknologi kesihatan kecantikan. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan, kita kena ada awareness, jadi ada orang untuk mendengar dan juga untuk memiliki produk Higo untuk penjagaan diri. Ada juga untuk menambah baik ekonomi keluarga. Jadi ada solusi dalam ini tuan-tuan dan puan. Okey, next. Mari kita lihat apa yang boleh dihidangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Jadi kita dalam Higo next, dalam Higo mempunyai lesen yang patuh undang-undang di Malaysia dan di dunia, tuan-tuan. Jadi kita masuk yang Malaysia dulu. Di pada bulan 6 baru lagi. Sebenarnya usia kita menjangkau 24 bulan pada 10 Ogos 2026 ya. Happy birthday Higo. Dan pada bulan Jun yang lalu kita memiliki telah diluluskan oleh kerajaan Malaysia untuk akta jualan langsung, itu lesen jualan langsung, yang mana kita boleh membuat rangkaian secara meluas, offline, online. Jadi inilah lesen 2 tahun yang diberikan. Jadi bukan senang nak dapat, dan kita berjaya dapat dalam tempoh sebelum 2 tahun. Ada company yang 8 tahun, 5 tahun yang masih buat operasi di luar tetapi tidak ada pengiktirafan seperti ini ataupun lesen ini. Okay, next. So, ini satu kebanggaan dan memudahkan tuan-tuan dan puan yang jika ingin menjadi usahawan. Jadi peluang keemasan di Higo ni tuan-tuan dan puan, kita ada 4 tiang, 4 perkara, 4 benda yang kena pasti dulu sebelum kita menyertai. Apa-apa saja. Jadi tuan-tuan dan puan, kita lihat di sini, kita kenal dulu dengan company ataupun syarikat. Yang mana syarikat kita menyasarkan pasaran $1 trillion. Kenapa $1 trillion? Kerana produknya yang boleh mengembalikan muda, tuan-tuan dan puan. Menarik tak boleh kembali muda? Pernah dengar tak produk boleh balik muda? Tuan-tuan dan puan suka tak nak dengar produk boleh balik muda 8.5 tahun ke belakang hingga 34 tahun? Kalau suka boleh taikkan saya 2 tak? Kita cergas sikit pada malam ini. Sebentar saya on saya punya phone. Ada yang suka tak? Suka muda tak? Kalau suka boleh taikkan 2. Ya, Puan Salamati memang dah muda. Selepas 2 bulan banyak perubahan. Itu testimoni pada beliau. Jadi tuan-tuan, produk ni bercakap. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Jadi dengan adanya produk ini, tuan-tuan, sasaran $1 trillion tidak akan menjadi omong kosong kerana dalam tempoh 2 tahun telah menghasilkan banyak buku rekod. Dan buku rekod ni adalah hasil daripada pencapaian Higo dalam industri. Masuk bulan yang ke-24 kita dah ada rekod, nanti saya tunjukkan. Dan kita dah ada ribuan testimoni, tuan-tuan. Ribuan testimoni, bukan 1, bukan 2, bukan 10, tetapi ribu testimoni. Dan ini adalah masa yang tepat kepada kita semua. Kerana apa? Kerana Higo hari ini dah ada bahasa Inggeris. Dulu 6 bulan pertama bahasa Mandarin, bahasa Cina sahaja. Jadi semakin lama semakin baik dan kita nak merentas dunia global. Okey. Dan kita berada dalam private e-commerce, tuan-tuan, iaitu platform e-dagang.
e-dagang. Jadi produk kita boleh didapati dalam website Haigo sahaja. Bukan website lain, bukan platform online lain, tetapi dalam website Haigo saja. Jangan cuba-cuba menjual di platform yang lain, tak boleh tuan-tuan dan puan, sebab kita ada private e-commerce hanya dalam Haigo website saja. Okey. Dengan adanya syarikat dan produk ini, kita juga nak tahulah sama ada bagus tak bagus ke upah dia. Okey, kita pergi model bisnes tuan-tuan dan puan. Model bisnes kita ada 4. Jadi malam ini kita fokus kepada yang pertama. Kita ada ekosistem global yang mana bukan satu tetapi 4. Jadi yang pertama itu adalah produk. Jadi bonus yang sangat menarik. Tuan-tuan kena stay tune sampai habis pada malam ini untuk mengetahui model bisnes, dan kita fokus kepada yang produk dulu, dan kita ada lagi ekosistem yang lain, dividen yang lain. Okey, kita ada 4 dividen. Kemudian kita mempunyai pasukan dan sistem yang sangat-sangat mantap. Di mana pasukan kita, tuan-tuan dan puan, ada 700,000 ahli ataupun pengguna ataupun yang telah berdaftar bersama Haigo mengguna produk setiap bulan membeli belian ulangan. Okey tak tuan-tuan? Kalau 700,000 ahli buat repeat order, bayangkan. Bagaimana tahun depan, bagaimana tahun satu lagi. Semasa saya menyertai Haigo ada 500,000 tuan-tuan. Selang saja 6 bulan menjadi tambahan 200,000 yang sentiasa repeat. Ianya terbukti hari ini saja dalam rangkaian saya ramai yang membuat pembelian kedua, ketiga, malah ada yang ke-7 kalinya setiap bulan membuat belian ulangan. Kenapa? Kerana produk boleh muda tadi yang bercakap. Okey, dan kita ada sistem, kita ada 2 sistem lah. Kalau ikut sistem ni, saya pergi pada sistem yang kita dapat daripada Haigo, iaitu sistem personal kita. Boleh tengok pendaftaran, boleh mendaftar orang, boleh buat ada shopping mall, dan juga dalam sistem yang kita jalankan untuk educate ataupun untuk pembelajaran ini. Kita ada kelas secara offline dan kita ada kelas secara online. Kita ada training. Dan secara offline kita lakukan pada setiap Khamis di Malaysia lah. Pada Khamis seperti semalam jam 2 hingga 5 petang, dan untuk malam hari kita adakan secara online iaitu pada Isnin dan Jumaat bahasa Melayu, bahasa Inggeris pada hari Sabtu, dan bahasa Cina tuan-tuan dan puan. Yang ini yang mengejutkan saya. Ada 2,000 partisipan setiap kali kelas berlangsung. Itu mengejutkan saya. Pada jam 8 malam dan 8 pagi setiap hari, kecuali hari yang dipanggil hari untuk memberikan kita income. Satu hari cuti dekat situ. Hebat tuan-tuan. 2,000 orang, saya terkejut. Okey, jadi kita ada sistem lain. Jangan bimbang untuk bimbingan untuk anda. Okey, next. Jadi ini barisan seberingkas pengenalan untuk pengurusan dalam Haigo. Kita ada Jack Guan dan juga Madam Angela Liu, iaitu CEO dan Chairman, yang mana mereka berdua ini bertanggungjawab untuk menyelaras untuk memberikan visi dalam Haigo, dan pastinya $1 trillion ini menjadi kenyataan kerana produk-produk yang sangat hebat dan mantap. Dan produk-produk ini dikotai oleh Dr. Liu, yang mana beliau adalah chief scientist, dan ada barisan-barisan saintis dan doktor di belakang beliau untuk penghasilan dan untuk penyelidikan produk, untuk penghasilan produk dalam Haigo. Jadi Dr. Liu ni ada medical center sendiri tuan-tuan dan puan, di California. Kalau you tanya ni kat Beijing ke? Bukan. Bukan kat Hong Kong, bukan. Ni dekat, produk kita berasal daripada US sana, di LA, California, Amerika Syarikat. Dan kita juga ada Chief Sales Officer atau untuk marketing, iaitu daripada Mr. Wei. Mr. Wei. Okay, next. Dan ini adalah barisan saintis yang membantu dalam perkembangan produk. Bukan, rasa saya tak pernah dengar lagi lah ada saintis-saintis, dan yang pemenang Nobel pula tuan-tuan. Sangat-sangat hebatlah bagi saya ada saintis dalam syarikat. Jadi kita lihat ada Dr. Raf, ada Dr. Shi, ada David Hon, ada Profesor Wang. Mereka semua daripada kalangan pakar yang terlibat dalam pembuatan produk
di Haigo. Ada yang pakar tenaga dalam ni, ada yang berkaitan dengan kanser. Jadi penghasilannya yang itu yang paling superb, tuan-tuan. Okey, next kita tengok. Yang lain pula di sini adalah misi-visi kita untuk menyediakan solusi kesihatan berasaskan sains dan inovasi produk generasi kelima. Tuan-tuan, kita dalam generasi kelima. Nanti yang mana nak faham generasi itu, kita akan cerita sebentar saja lagi ya. Di samping membuka peluang keusahawanan mampan untuk membantu individu mencapai kesejahteraan menyeluruh dan menikmati kebebasan kewangan untuk selama-lamanya ya, insya-Allah. Jadi menjadi platform kesihatan dan kesejahteraan bertaraf dunia ya, melalui revolusi kesihatan DNA Cell, tuan-tuan. Jadi kita sebenarnya dalam produk dalam Haigo ini ianya untuk kesejahteraan semua dan juga untuk kesihatan. Jadi paling bagus di sini, tuan-tuan, secara ringkasnya untuk memberikan kita sel kita segar dan sihat dan muda kembali ya, dan juga bagus untuk DNA sel kita ya. Okey, ini berbeza yang tuan-tuan dan puan-puan dengar di luar sana ya, kita untuk DNA sel dan juga lebih muda. Okey, next. Jadi manusia mempunyai 5 ketakutan. Secara ringkas, takut menjadi tua, takut mati, takut miskin, takut jatuh sakit, takut menjadi hodoh. Jadi solusinya ada, tuan-tuan. Kalau kita ada usaha, mungkin selama hari ini berdoa, hadirkanlah jalan penyelesaian, tapi tiba-tiba bila benda tu hadir, perkara itu hadir ataupun peluang itu hadir, kita menolak. Itu mungkin kita kena fikir-fikirkan. Jadi di sini, tuan-tuan, kita ada matlamat untuk mengembalikan balik muda, cantik, sihat, panjang umur dan kekayaan ahli pasti menjadi realiti. Okey, next. Okey, 5 kesan teras fungsi NAD+. Tuan-tuan dan puan, kita fokus kepada NAD+, yang mana NAD+ ini adalah sejenis koenzim yang berada dalam sel kita. Jadi kenapa NAD+? Sebab NAD+ inilah yang menyebabkan kita jadi nampak cepat tua, menjadikan kita didatangi penyakit. Kan, menjadikan kita kelihatan mudah sangat PJK, perut jauh ke depan. Macam itu. Hormon tidak stabil dan pelbagai lagi. Jadi apabila kesan teras fungsi NAD+ ini tidak dijaga, maka ianya akan merosot ya, seperti pembaikian dalam DNA mana tak boleh dah nak bantu kembali kepada DNA asal, tenaga dah kurang, mengaktifkan gen panjang umur dia jadi kurang, tapi kalau ada dia akan mengaktifkan balik gen panjang umur, dia meningkatkan metabolisme dan menguatkan antioksida kita, imun kita. Okey, next. Jadi pentingnya NAD+ ni, tuan-tuan dan puan ya, sebab apa? NAD+ kalau kurang, bukan kamu yang semakin tua, tetapi NAD+ dalam badan yang makin kurang. Kita cerita kampung je lah kan, walaupun duduk di pinggir bandar ni kan. Cerita dia NAD+ ni penting, tuan-tuan. Yang mana kalau kita nak buat satu contoh, oksigen sangat penting. Tanpa oksigen kita boleh pergi. Tapi adakah dengan 1 minit tahan nafas boleh pergi? Orang masih boleh tahan nafas 1 minit, 2 minit, 3 minit, 5 minit pun boleh kan. Tetapi tuan-tuan dan puan, NAD+ ni sekitar 30 saat saja. Jika tiada dalam badan, orang akan pergi, tuan-tuan dan puan. Ya. Jadi betapa pentingnya NAD+ ni, iaitu mesin kerja atau untuk membuat operasi dalam badan kita. Kalau dipanggil, kalau ikut dia punya analogi ni seperti kenderaan, tuan-tuan. Yang membawa tenaga. Tapi apabila tenaga tak ada, kenderaan pun tak ada, macam mana? Jadi di sinilah sangat penting NAD+ ini untuk meluaskan metabolisme tenaga, pembaikan DNA, mengekalkan DNA yang asal kita ni, dan juga pengawalan penuaan sel. Jadi penambahan bahan perintis NAD+ ni seperti yang telah terhasil pada generasi yang keempat NMN telah dibuktikan dapat meningkatkan paras NAD+. Tetapi kita dengan teknologi yang terkini ni, saya akan ceritakan lebih lanjut sebentar lagi, akan membantu untuk menjadi anti penuaan moden, tuan-tuan. Okey, next. Okey, ini analogi yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Simple saja, gambar buah apple. Kita ambil buah apple yang di tengah itu, yang sudah nampak dah masak sangat. Dah masak sangat. Kalau manusia tu kita maksudnya usia yang lebih tinggi. Jadi ianya akan terjadi sebegitu
memang jadi gitu. Memang akan pergi tua. Tetapi tuan-tuan, apabila NAD+ kita relatekan dengan NAD+ dalam badan yang menurun seiring dengan pertambahan usia, itulah yang menyebabkan tenaga kita menurun, metabolisme kita makin perlahan, pemulihan jadi lambat, hormon kurangan, kehilangan kolagen dan daya antibody, antioksidan kita lemah. Jadi ianya terjadi selepas usia 20 tahun. Yang mana pada sekitar usia 16 hingga 20 tahun, ianya sangat aktif lagi dalam badan. Apabila ianya bertambah usia, kita bertambah usia sehingga usia kita meningkat 40 tahun, 60 tahun, ianya semakin berkurangan. Sebagai contoh, usia 60 tahun kita hanya tinggal 12.5% saja NAD+. Bagaimanalah kita nak menjaga kesihatan seperti waktu muda, sebabnya kita kekurangan koenzim. Jadi dengan adanya teknologi yang membantu menghidupkan balik NAD+ ini, kita boleh jadi seperti buah apple yang mula-mula sekali sebelah kiri. Kan? Pasti ramai yang nak. Saya bukan nak ceritakan boleh kira penyakit. Bukan tuan-tuan. Kita bukan dalam kategori produk kesihatan dalam KKM. Kita hanyalah produk pemakanan ataupun food saja dalam kategori food sahaja. Ya, ingat ya, jangan overclaim. Tak ada. Saya cerita jadi muda, bukan jadi sihat. Bukan nak cerita sekarang ni makan benda ni penyakit semua tak ada, tidak. Ya, tetapi menjadi rutin untuk kita amalkan hari-hari, pastinya kita boleh menjaga sel kita. Ya, faham maksud saya? Kalau sel kita sihat, sel kita segar, sel kita muda, maka kita akan dapat sihat. Betul tak? Okay, next. Dan NAD+ ini dikaji dan telah dijumpai pada 1904 lagi. Mari kita lihat 1993, 2015 dan 2016 keluarnya produk yang generasi keempat. Produk pertama untuk reverse aging dipanggil tuan-tuan. Jadi ramai ahli sains, pakar-pakar saintis yang pemenang Nobel juga mengkaji bioteknologi panjang umur ini. Tetapi penghasilannya belum dapat. Sehinggalah munculnya produk ini, Mr. Edmund. Next kita lihat produk NMN Datuk pula dah. Dr. David Sinclair ini, iaitu berpotensi membantu melambatkan penuaan manusia. Berpotensi lah. Penghasilannya pun dah ada, produknya pun boleh tahu harganya sangat tinggi, dan Dr. David Sinclair adalah father of reverse aging lah, bukan bapa pada anak dia, bapa reverse aging, father of reverse aging daripada University Harvard, yang mana ianya membantu boleh baca secara ringkas lah, secara ringkas boleh membantu lebih muda 6.5 tahun sahaja. Tetapi mari kita lihat Mr. Iman, kita lihat lagi kekuatan kita ini dalam teknologi yang keempat, generasi yang keempat, dan kita dalam Hygo tuan-tuan, kita adalah dalam teknologi generasi kelima, yang mana produk teknologi sains hayat ini mampu memanjangkan jangka hayat manusia. Saya in bracket sel kita lebih panjang usianya, sel kita bekerja lebih baik. Sebab apa? Perintis dalam pembalikan umur. Tuan-tuan, 84 tahun hingga 34 tahun. Kalau umur saya sekarang ni baru 50, belum lagi tuan-tuan. Saya belum 50. Tolak 34, berapa tinggal tu? Kan? Nampak lebih muda kan? Semua orang suka muda. Ada orang yang kata, tak apalah, saya dah tua dah, tak ada siapa pun nak tengok. Itu kena check. Ada something wrong tu kan. Jadi sebenarnya sangat penting untuk kelihatan lebih bertenaga dan muda. Jadi ianya membantu produk kita membantu untuk mengaktifkan semula 7 kumpulan Swiss gen panjang umur, dan juga NAD+ ini boleh membantu untuk pengeluaran, membantu untuk membaiki DNA yang rosak dan membolehkan pembalikan umur 8.5 tahun hingga 34 tahun dengan mudah. Jadi kita ada 60 biji dalam ni tuan-tuan, dalam ni. Tak ada pula dekat tangan saya hari ni. Tadi rasa macam dah bawa. Ada. Di tangan saya ni ada. Ada 60 biji. Kita terdiri daripada dua kategori. Yang pertama kaum Hawa dan kaum Adam yang kedua. Kaum Hawa adalah untuk woman, kaum Adam adalah untuk man. Jadi kita ada dua, tidak boleh kaum Hawa ambil yang man dan kaum Adam ambil yang woman. Boleh faham kan? Jadi hormon yang berbeza. Jadi penghasilan produk ni mengikut hormon. Jadi apabila kita ambil, pastinya kesan yang
result yang pantas lah. Kebanyakan produk campur, lelaki perempuan boleh makan kan. Jadi kita boleh ambil semasa perut kosong 2 biji satu hari, maksimum 8 biji satu hari bergantung kepada permasalahan. Usia yang disyorkan 16 ataupun 20 tahun ke atas, tetapi sekiranya ada adik-adik yang mempunyai permasalahan boleh juga ambil. Okay, next kita lihat produk yang ini fungsinya ada kerana apa, teknologi ini, AKG. Ya, kerana teknologi AKG ini membantu dalam penghasilan semula NAD plus NAD plus. Okey. Jadi NAD plus kita adalah kenderaan yang membawa tenaga ini. AKG ini adalah sebatian dalam sel kita juga, dalam badan kita juga. Jadi ianya khusus dalam kitaran asid sitrik. Ia terlibat dalam metabolisme tenaga, sintesis asid amino dan pengawalan fungsi sel. Jadi mari kita lihat fungsi AKG ini. Mr. Edman, kita lihat fungsi dia kat sini. Dengan penghasilan tenaga ni membantu untuk metabolisme badan kita, metabolisme kita. Ya, mudah berpeluh, mudah untuk menukarkan kalori dibakar. Jadi menyokong pembaikan dan regenerasi sel, membantu dalam anti penuaan. Yang ini pembalikan usia ni akan dikawal, akan dibantu untuk mengawal supaya melewatkan penuaan ni dan menguatkan imun badan kita. Paling penting imun dan juga kesihatan tulang, tuan-tuan. Jadi termasuklah juga saraf kita. Jadi keseluruhan lah. Kalau sel ini adalah bagus untuk sel kita, tuan-tuan. Okay, next. Dan Hygo GNAKG ini, tuan-tuan, adalah kuasa teknologi baru yang mana tenaga kita memberikan sel kita aktif, membaiki DNA dan memperlahankan penuaan dan mengembalikan muda. Jadi dalam tempoh 3 minit selepas kita menelan, dia boleh telan, boleh kemam. Semalam saya sharing tak cerita yang kemam. Tak apa, tak nak cerita yang kemam. Kita cerita letak atas lidah kita dan kita telan, minum air. Jadi selepas 3 minit ia berada dalam perut kita, dalam usus kita. Okey, kemudian dalam tempoh 15 minit ia masuk dalam sel kita, masuk dalam sel kita, dan 30 minit sintesis NAD plus, menghasilkan NAD plus dalam sel kita. Yang mana kita ada 20 hingga 30 trilion, tuan-tuan. Jangan dengan sebiji, 2 biji boleh expect boleh jadi semua. Tidak. Ini bukan produk ajaib tapi memang amazing. Macam mana tu? Sebab yang makan saja, yang amalkan saja, yang menjadi rutin saja yang akan mendapat hasil. So macam itulah maksud saya, jangan tinggalkan GNAKG ni. Makan sebelum tidur kalau perut kosong dan makan sebelum makan pada sebelah pagi. Jadi itu waktu yang sangat bagus. Kerana apa kalau orang tanya gastrik boleh makan? Kerana kita ada coating lah tu. Kita coating seperti fiber lah. So dia melindungi kita punya usus kita. Jadi sangat bagus untuk bowel dan sangat bagus untuk pembuangan. Siapa nak detox, dia panggil detox boleh. Dan ini sangat-sangat macam ini, tuan-tuan. Jadi kena amal lah, kena amal. Jadi ini produk asas kita. Kena ambil, kalau lelaki ambil yang lelaki lah. Wanita ambil yang wanita. Okay, next kita lihat lagi Mr. Edmund, kita ada produk ini dengan pelbagai pengiktirafan, termasuklah kita ada GMP lab test, termasuk di Singapura SGS lab test. Kita ada juga NSF, produk bertaliah daripada NSF dan disahkan oleh FDA, tidak adalah steroid dan sebagainya. Jadi gunakan dengan tanpa rasa risau dan was-was, dan kita juga mendapat pengiktirafan paling tinggi sekiranya sesuatu produk ada dalam senarai National Institute of Health, yang mana dalam NIH jika tertera nama maka ianya adalah produk yang terbaik dalam kategorinya. So kita adalah produk yang berada dalam senarai National Institute of Health. Jadi berikan bunga, berikan tepukan kepada produk Hygo kita, tuan-tuan. Boleh tak? Ada emoji. Saya stop suara saya sekejap. Itu gambar apa tu? Gambar macam birthday. Okey. Jadi ini berita baik kepada semua. Sebab saya pernah menjalankan satu perniagaan yang produknya berada dalam NIH. Dah masuk 48 tahun. Hari ini, tuan-tuan, baru 2 tahun saja. Dan di Malaysia, khasnya,
tuan-tuan dan puan. Ya. Macam Muhammad Hazrin tadi di Jakarta pun sama juga, belum pecah market dekat sana. Jadi anda semua malam ini, berita baik, anda adalah pioneer dalam Haigo. Jadi anda yang akan memecahkan pasaran di luar sana melalui platform e-commerce, tuan-tuan dan puan. Ya. Jadi boleh pasarkan dan mungkin sepanjang 40 tahun, 48 tahun akan datang jika panjang usia, ianya masih kekal sebagai produk yang relevan di dunia. Okay, next. Dan ini untuk memberikan pemahaman pada tuan-tuan dan puan, produk-produk di pasaran yang dalam kategori makanan tambahan ataupun suplemen. Suplemen kesihatan, health supplement ya, adalah terdiri dalam generasi pertama iaitu nutrien asas, yang kedua nutrien fungsional, dan yang ketiga generasi ketiga adalah nutrien anti penuaan. Contoh-contohnya kalau peringkat awal tu produk ni dia menghasilkan protein saja, serbuk nutrisi ataupun vitamin C, vitamin D, vitamin A. Jadi suplemen kalsium, begitu juga dengan asid amino, asid lemak, asid amino ya. Jadi ini adalah contoh-contoh produk kesihatan. Dan produk kesihatan bukan tak bagus-bagus, boleh ambil. Saya pun masih makan tahun lepas, tapi sekarang saya makan ni sajalah. Tahun lepas saya cakap saya makan. Tapi saya uji dengan kekuatan produk ini sangat bagus, walaupun untuk cantik, untuk lebih muda, tapi yang membantu untuk tahap health kita ataupun healthy kita. Jadi kat sini produk keempat adalah generasi yang saya cerita tadi. Generasi keempat ni ada NMN. Yang satu tangga di belakang kita, dan kita adalah generasi kelima, tuan-tuan dan puan. Boleh. Kalau generasi kelima ni, dia punya tahap tu kalau kita panggil kelajuan dalam internet ni, Unify contoh, sebut pula. Ada generasi, ada 1G, 2G, 3G. Itu produk kesihatan. Kalau 4G pun dah bagus dah NMN, tapi yang ini 5G, tuan-tuan dan puan. 5G. Jadi anda nak cuba tak produk ini? Kalau nak cuba produk ini, boleh takkan saya 333 tak? Sebab kita dalam kategori pembaikan DNA dan regenerasi sel, tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Mesti cuba. Ia umpama seperti kapal terbang. Yang biasa-biasa tahap satu, generasi pertama, kedua, ketiga, keempat ni. Keempat pun dah boleh terbang dah. Pertama, kedua, ketiga ni di darat saja. Tak boleh nak terbang lagi. Kalau kereta terbang, kita pergi pada generasi kelima lah. Macam jet pejuang lah. Ya. Itu kekuatan produk. Ini dinamakan produk apa? Produk generasi kelima, tuan-tuan. Okay, next. Dan kita pergi kepada produk yang di tangan saya ini atau dalam slide, iaitu Ginsel, yang mana ianya sangat bagus untuk menjauhkan diri daripada kanser, dan ianya bagus juga memberikan energi sel, pembersihan sel, autofagi, dan juga memberikan kadar NAD+ kita meningkat juga dekat sini. Menjaga tulang dan membaiki metilisasi DNA kita, iaitu biological age clock. So sangat bagus, bukan untuk orang yang kanser sahaja, tetapi untuk sesiapa saja boleh. Apa pun tuan-tuan boleh cuba amalkan. Jangan lupa ambil dulu yang woman yang tadi GNAKG dan GNAKG men, itu yang paling asas. Okey. Jadi boleh ambil produk ni, sangat-sangat bagus. Pelbagai testimoni pengguna kita pun dah perolehi lah. Sangat bagus untuk DNA kita. Dan ini produk yang bakal keluar dan akan meletupkan lagi pasaran Haigo di seluruh dunia, tuan-tuan. Dengan ceritanya masuk dalam kategori yang belum ada yang lain. Sedangkan kategori kelima hanya ada pada GNAKG Haigo saja. Di dunia, satu-satunya seumpamanya di dunia, generasi kelima. Dan yang ini GN Brain, bagus untuk minda, bagus untuk permasalahan sebagai contohnya yang tidak tenang dan sebagainya ni, dan nyanyuk itu sangat bagus untuk diamalkan produk GN Brain, dan bakal keluar bulan 11 dan 12 dalam proses clinical test lagi. Jadi dengarnya dia akan pergi satu level yang lebih tinggi daripada GNAKG. Jadi pastinya hebat produk ini, tuan-tuan. Jadi cuba produk yang sedia ada dulu pun dah hebat, tapi yang ini mungkin akan membantu ekonomi tuan-tuan dan puan-puan pula pada 2027 nanti ya. Dia akan keluar hujung tahun ni. Okay, next kita lihat Mr. Edmund, produk yang menjadi kegilaan ramai apabila dah mencuba.
Ni ada kat tangan saya. Okey, saya cerita sedikit lah. Mungkin ni saya tak ada jam kita harap masing-masing bersabarlah untuk mendengar peluang dan juga testimoni. Peluang meaningkan dan testimoni. Sebab saya sentuh pasal produknya menarik tuan-tuan. Ini preview saja, tidak detail. Tapi ianya bagus lah. Mungkin kita ada kenalan yang ada masalah pembiakan. Fungsi pembiakan. Kita bukan doktor. Kita hanya adalah produk yang membantu untuk sel kita saja. Jadi meningkatkan hormon, memulihkan sistem perbiakan, mengawal keseimbangan pH dalam saluran pinggang, menggalakkan tenaga seluler dan meningkatkan prestasi olahraga dan mengurangkan masa pemulihan. Tuan-tuan, kita ada dua jenis juga, iaitu kita ada Oreva untuk kaum hawa seperti di tangan saya. Okay, Mr. Edmund. Next kita ada juga yang lelaki namanya Regenex. Jadi untuk Regenex ni adalah kat tangan saya ni. So kita lihat produknya. Yang ini hormon tuan-tuan. Kategori hormon. Dalam GNAKG dah ada hormon dah. Sebab tu dia asyik kata. Tapi yang ini jika memerlukan lagi lebih. Okay, next. Memerlukan lebih lagi untuk membantu mengatasi. Jadi kita ambil produk GN hormon yang dinamakan Oreva dan juga gambar tak bergerak. Oreva dan juga Regenex. Gambar tak bergerak Mr. Ahmad. Ada? Boleh. Itu dia. Jadi next generation endocrine nutrition support solution lah. Kat sini pun dia tulis. Dia tulis sini prostate pun ada tulis. Untuk testosteron, untuk stamina, endurance, energy. Untuk fokus. Jadi begitu juga muscle recovery. Sebenarnya ini membantu. Sangat membantulah. Jadi boleh ambil bersama-sama dengan produk yang lain tadi, tetapi yang ini diambil semasa perut kita dah kenyang. Bancuh ni bancuh, sachet ni bancuh. Mari kita lihat punya kesan Mr. Emma. Okey, bagi kaum Adam lelaki, ketidakselesaan prostat kita bertambah baik sehingga sebanyak 87%. Wow, kan? 87%. Kemudian fungsi seksual dan kualiti hidup bertambah 89%. Tenaga dan daya tahan meningkat 92%. Tahap kepuasan kesihatan keseluruhan meningkat 95% dan pembebasan testosteron kita meningkat. Bagi kaum hawa pula tuan-tuan dan puan, kelembapan kulit meningkat 42%. Maksudnya nampak moist. Ramai. Walaupun yang mencuba 3-4 biji yang membeli dengan saya 10 biji ada, kita tak galakkan macam tu. Kalau boleh ambil lah botol yang pertama JNAKG ni. Begitu dengan produk hormon. Tak ada, jangan nak beli satu-satu macam ni. Tidak dengan satu menghasilkan result yang baik. Tetapi boleh cuba kan. Kalau tak cukup kita boleh bantu. Tetapi sebaik-baiknya botol pertama kena faham botol pengenalan ya. Jadi kualiti tidur boleh bertambah 52%. Ketidakseimbangan hormon kaum hawa ni ditambah baik sebanyak 68%. Kestabilan emosi meningkat sebanyak 71% dan 21 hari pastinya akan dapat result yang lebih baik daripada sebelum ini tuan-tuan dan puan ya. Okey, next. Next ada orang kat situ. Ya. Jadi boleh cuba, harganya sama $135 Amerika untuk produk yang saya sebutkan tadi, GNAKG dan juga hormon. Hormon. So ada 30 sachet dekat sini boleh ambil untuk setiap hari semasa perut sudah kenyang. Mr. Edmund ada tak? Okay, next kita lihat itu produk dan kita ada 4 jenis produk di pasaran tuan-tuan dan puan dan jangan peninglah kalau nak berniaga banyaknya produk tuan-tuan dan puan ya. 4 je pun kan. Tapi yang paling utama dan saya fokus adalah GNAKG untuk reverse aging dan repairing DNA. Okay, boleh boleh dapat sesuatu, jadi kita next. Ini dia produk-produk kita cantik. Botol baru ni. Ini botol baru, tadi botol lama. Ni botol baru, G tu turun ke bawah. Macam tu. Jadi support DNA dan seluler bagi tenaga dan help for healthy aging dan juga begitu juga yang men dan kita pergi kepada cawangan-cawangan Haigo. Kalau kata Haigo ni tidak bertapak, minta maaf tuan-tuan. Ada orang cakap, scam lah ni. Sampai kata, amlah lah. Ya Allah.
tak kenal maka tak cinta. Jadi hari ini tuan-tuan puan, berita baik kepada kita dan saya sendiri yang terkejut pada awalnya apabila diberitahu Malaysia Office adalah headquarter international dalam Haigo. Ya. Tapi bisnes belum ada. Bisnes di luar negara dah ada. Tapi di Malaysia tak ada. Kenapa tu? Okey, jadi fokusnya di negara China. Jadi meletup bisnes China dan hari ini pada 10 bulan 8 pelancaran lagi beberapa buah cawangan termasuklah di Japan, di Vietnam, di Hanoi, di Macau, di Canada, di US sendiri penghasilan yang kedua. Mari kita lihat penghasilan kilang yang kedua belakang gambar belakang saya ni. Itu kilang yang kedua. Okey, next kita lihat Mr. Edmund. Kita juga ada di Korea. Dan ini adalah Sang Kancil. Sang Kancil. Sang Kancil. Anak saya nak tengok pula Sang Kancil. Sang Kancil. Sang Kancil adalah maskot. Adalah maskot ataupun logo kita lah dalam Haigo. Okey. So ini pelancaran di Vietnam. Di Macau. Di Macau. Di Macau. 10 bulan 8 yang lalu. Kita lihat video. Okey. So ni perasmian lah. Ramai leader-leader yang datang termasuklah yang dipanggil peringkat tertinggi, level tertinggi Black Diamond. Juga kita ada di Vietnam Mr. Edmund. Contoh video. Ni okey. Kita lihat. Di Vietnam juga pelancaran di Hanoi. So keraiannya buat di hotel JW Marriott JW. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Trà Giang và tôi đến từ Hà Nội. Tôi đến với Haigo bởi vì giá trị của sản phẩm Haigo quá tuyệt vời. Tôi đã cải thiện được về sức khỏe và đồng thời là trẻ hóa hơn rất nhiều so với độ tuổi của tôi. Và ngày hôm nay thì Haigo tổ chức cái sự kiện tại khách sạn Marriott, là một cái khách sạn 5 sao và một cái sự kiện khai trương nhưng mà vô cùng hoành tráng. Và đội nhóm của chúng tôi sẽ phấn đấu nỗ lực để sự kiện lần sau sẽ có hàng nghìn người tham dự sự kiện. Xin cảm ơn. Okey, itu Mr. To, kita punya wakil daripada Singapura. Có những người nhập. Okey, dan ini adalah pelancaran kilang kedua kita yang menghasilkan sebenarnya daripada target yang itu penghasilannya 40,000 botol setiap hari. 40,000 botol, okey. So kita lihat pelancaran rasmi. Di luar kilang kita. Tapi di US sana tidak sehebat di Asia. Jadi mereka leader-leader berada di Asia, di Macau, di Vietnam pada pelancaran 10 hari bulan Ogos yang lalu. Okey, so di sini juga adanya kilang kita yang ketiga ni di negara China. Mari kita lihat. Bakal dilancarkan pada September. Pada September. Mari kita lihat. Berita baik untuk kita semualah. Sebab kita mempunyai cawangan di negara-negara yang hebat negara-negara yang hebat dalam teknologi. Ini di negara China. Bakal dilancarkan pada September. Sangat besar. Apa square feet tu? Tak tahu. Besar daripada SQ di Kuala Lumpur. Ni ada rezeki tuan-tuan. Mungkin selepas berapa bulan ataupun setahun boleh pergi ke mana-mana cawangan lah dalam Haigo. Okey, mari kita lihat lagi. Yang ini pula adalah kilang kita di LA, California, USA. Tuan-tuan, mari kita lihat pengoperasian pembuatan produk hebat untuk dunia dibuat di kilang ini. Gambar belakang saya ni.
belakang Mr. Edmund. Siapa tengok gambar saya nampak Okey. Ada rezeki kita boleh sama-sama terbang dan sampai ke sini. Bunyi tak berapa, tak berapa ada bunyi. Okey, audio tak ada tapi tengok sahaja betapa hebat dan juga teknologi pembuatan ini memberikan kita rasa lebih yakin untuk kita pasarkan. Maksudnya kita sendiri nak bercerita, kita boleh tunjuk video ini. Bukan produk timbang kilo. Bukan produk belakang rumah. Tepi longkang bukan tuan-tuan. Produk kajian sains. 就是龙资本 DRGV 是其中的一个 DRGV 就是其中的一个股东。对，没错。OK。Okey, kita juga ada di Japan 4.5 juta dolar Amerika pembelian bangunan Haigo ini Jadi ada 9 tingkat. Di siapa yang ada rangkaian, ada kenalan, boleh hadir dan boleh menginap di sini. Itu berita baik kepada ahli-ahli Haigo. Jadi buka market di Jepun. Di Jepun, orang Jepun, Korea dah ada pasaran. Jadi kita boleh meluaskan lagi empire kita di sana. Okey, nak kita lihat lagi di Vancouver, Kanada. Sebelah US di bahagian utara, Kanada. So Kanada sana pun ada pada bulan 3 yang lalu. Haigo. So next kita lihat peluang untuk kita mendapat pendapatan pula yang akan diperincikan oleh Mr. Edmund, tapi saya menyentuh 4 dividen secara ringkas adalah ini adalah perkongsian daripada Haigo untuk kita semua. Tidak ada di luar sana sampai 4 sekali nak bagi habuan ataupun nak bagi ganjaran ataupun nak bagi gaji ataupun nak bagi upah kita. Ada 4. Yang pertama, dividen hayat adalah produk, tuan-tuan. Dividen hayat nanti akan dikupas oleh Mr. Edmund. So produk pun dah cantik. Pendapatan dalam produk sangat-sangat best kat sini, sebabnya ada 2 saja yang akan dikongsikan oleh Mr. Edmund. Tapi saya nak sentuh, kita ada lagi dividen seterusnya, itu dividen pembayaran. Dividen pembayaran adalah yang kedua selepas dividen hayat, yang mana dividen pembayaran ni menjurus kepada debit card Haigo. Pada ahli-ahli akan dapat debit card akan dilancarkan, dan setiap pembelian dalam tim ataupun anak tim rangkaian kita akan membolehkan kita mempunyai pendapatan juga. Bagus kan? Jadi kalau ada buat pembelian menggunakan kad, jadi kita juga akan mendapat dekat situ komisen. Dan kita ada dividen rangkaian yang ini baru dilancarkan pada 10 hari bulan Ogos yang lalu, yang mana ini adalah e-shopping mall. Kita ada sistem dan juga kita ada sistem yang e-shopping mall, mana dalam ni ada merchant, tuan-tuan. Ada kedai, ada banyak kedai. Boleh, kalau kita sendiri nak buka kedai pun boleh. Maksudnya bukan kedai yang Haigo lah, kita boleh berniaga. Nak jual cincin, tonton ada orang jual cincin. Nak jual baju pun ada dalam tu. Nak jual tempoyak, tempoyak janganlah. Kan? Jadi boleh memohon dengan majlis daerah. Maksud saya dengan majlis dalam Haigo. Boleh memohon untuk perniagaan, cuma kena jadi SVIP dulu, member dalam Haigo. Jadi kat sini setiap pembelian ni, setiap jualan dalam merchant, kalau dalam rangkaian tuan-tuan, 2% daripada jumlah PV, dipanggil mata wang dalam Haigo ni, PV ni 2% daripada PV. Sebagai contoh 100,000. 2% adalah 2,000 PV. 2,000 PV itu akan anda dapat. Kalau dalam grup saya tu ada 100,000 PV, setiap minggu 2%
menjadi milik anda, iaitu 2000 PB, lebih kurang itu ada RM700 pendapatan. Okey tak okey Tuan Fan? Kalau okey tak ikan pam-pam kepada saya. Ada extra, income yang ketiga pula. Produk ada, debit card ada, kemudian yang ini pun ada merchant. Okey ke tak okey Tuan Fan? Okey. Ada. Ataupun saya cakap seorang ni. Dividen rangkaian tuan-tuan Fan boleh menjadi satu lagi cabang pendapatan kepada kita, dan kita ada dividen data yang boleh membantu untuk membantu untuk meluaskan lagi pendapatan, sebab di sini adalah targetnya masuk dalam Nasdaq tuan-tuan Fan. Kita mengembangkan lagi kewangan kita di sini. Jadi itu jelah secara ringkas. Jadi peluang kepada kita memiliki 4 jenis dividen di dalam satu platform industri, iaitu dalam Haigo saja tuan-tuan. Satu-satunya yang ada di dunia. Okey, next kita lihat peluang kita bersama dalam Haigo ini. Next, Mr. Edmund dia tak bergerak. Kita ingat slide yang seterusnya sangat-sangat luas peluang kita, yang mana inilah buku rekod yang saya janji untuk sampaikan kepada tuan-tuan. Kita broke historical record of all product based network marketing company dalam tempoh 2 tahun. Kita telah mempunyai 10 orang yang capai level tertinggi. Kalau seorang lagi nak jadi level tertinggi, boleh tak? Pastinya boleh kan, baru 2 tahun. Jadi banyak jawatan kosong, terlalu banyak lagi. Termasuklah semua sekali 35 mata memandang pada malam ini. Amin, saya doakan anda boleh jadi 3-star Black Diamond yang berpendapatan sebenarnya $76,500 seminggu. Dan kita ada lebih daripada 70 orang yang telah capai Black Diamond tuan-tuan. Black Diamond ni yang pendapatannya $30,000 dan ke atas setiap minggu. Begitu juga kita mempunyai lebih 700 ribu ahli 700,000 ahli dekat sini yang boleh yang buat repeat order, dan 700 ni 700 diamond teman-teman. 700 diamond, dan kita ada 2 million members di seluruh dunia dalam tempoh 2 tahun. Ramai 2 million teman-teman. Ada company yang 10 tahun pun tak sampai 2 million. 2 tahun baru 300-400 ribu saja ahli. Tapi di sini Haigo telah memecahkan rekod network marketing company di dunia. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ini adalah medan untuk anda sebenarnya. Inilah peluang kalau anda grab, anda dapat. Kalau anda biarkan saja, mungkin ianya akan hadir lagi tahun-tahun yang lambat lagi pun sampai semula. Haigo, saya dah tahu 5 tahun lepas. Macam itu. Okay, next. Tapi rugi tak buat lah. Macam tu kan. Okay, next kita lihat lagi. Inilah saya masukkan tadi. Kalau kita tunggu 5 tahun, tunggu 10 tahun. Alah, ada dah Sapiro cerita. Anak dia masa tu kecil lagi. Kan? Anak dia dah habis sekolah menengah dah. Macam mana dia sekarang? Macam mana? Trillionaire market lah kan. Jadi tuan-tuan pada malam ini buat keputusan, tepuk dada, tanya hati. Sebab 9 hingga 12 bulan pertama kita dah lepas, dah lalu. Dan hari ni kita berada dalam golden, warna yang golden tu. Warna yang keemasan itu. Jadi di sinilah anda adalah seorang usahawan yang akan membina diri sendiri menjadi contoh kepada yang lain pada masa hadapan. Percaya cakap saya tak suruhlah hiris jari saya, tetapi percaya cakap saya, sebab saya telah buktikan dalam tempoh 7 bulan ini, bisnes ini sangat-sangat awesome tuan-tuan. Terbaik. Okey, Mr. Edmund, mungkin giliran anda pula untuk menyampaikan testimoni yang mungkin akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini tidak senang duduk melihat. Ni wajah tadi kita dah lihat, ni sang kancil kita. Kita walaupun kecil baru tapi kita bijak, insya-Allah. Ini dia Haigo punya Morse code. Okay, next. Last dah. Okay. Jadi itu saja pada saya. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang buruk, yang silap datang pada diri saya. Jadi kita sambung balik. Kita panaskan lagi dengan testimoni dan juga peluang menjana pendapatan disampaikan oleh Mr. Edmund. Dipersilakan. Okey, terima kasih saudara Syafiro kita. Kita bagikan banyak love bagi Syafiro kita. Selamat pagi dan salam bersama Haigo. Nama saya Edmund daripada Kuala Lumpur. Kita mengalu-galukan semua kita punya ahli-ahli hebat Haigo ini
untuk presentasi dan seterusnya. Okey, pernah tengok tak duit kertas ini? Ataupun sudah lupa ataupun tidak penuh tidak guna lagi duit kertas ini sebab sekarang semua pakai digital kan. Ini adalah agong pertama Malaysia, agong pertama Malaysia, Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman, dan ini apa kena mengena dengan Haigo ni? Jadi kita nak tunjukkan sebab adik kandung dia Tengku Jaril daripada Seremban. Jadi beliau adalah adik kandung Agong yang orang pertama di Malaysia yang menggunakan GNAKG. Tengok sebelah kanan atas tu. Tengku berumur 84 tahun lepas dan tahun ini 85 tahun. Itu yang bawah adalah selepas 35 hari Tengku menggunakan produk GNAKG. Jadi Tengku takut tak ada produk daripada syarikat, jadi dia datang office untuk sign MOU dengan syarikat supaya tidak putus supply untuk kerabat diraja Tengku. Jadi kita mempercepatkan sebab masa dah sentuh. Okey, ini kita ada ribuan testimoni yang setiap malam berlainan. Okey, kita tunjuk sekelip. Okey. Ini kita punya Mr. Wei. Mr. Wei umur dia 45 tahun. Ini selepas yang tengah-tengah tu, selepas 7 bulan beliau menggunakan produk GNAKG. Nampak beza tak? Mungkin lebih muda 10 tahun, betul tak? Macam umur 35 saja. Okey, tetapi beliau sangat-sangat hebat dan beliau mencapai pendapatan maksimum $100,000 dalam masa 84 hari saja. 84 hari, tak sampai 3 bulan pun. Okey, beliau sudah capai 100,000 punya income ataupun net dia $76,500 setiap minggu. Jadi selama 2 tahun ini beliau sudah untung 10 juta US dollar. 10 juta berapa? RM, tolong type dalam chat. Kalau cuba bantu saya type dalam chat. Berapa? 10 juta US dollar. Berapa RM? Cuba type dalam chat tengok. Boleh bantu saya? Cuba type dalam chat. 10 juta US dollar. Kalau tukar RM berapa? Ataupun tak ada lagi, tak ada. Atau sudah tak ada orang dengar dah? Kalau tak ada orang dengar, kita sampai di sini saja. Siapa boleh bantu? Cuba type dalam chat. Berapa? 10 juta US dollar dalam masa 2 tahun. Okey ke okey? 40 juta. Oh, hebat dah 40 juta. Jadi okey tak? 42 juta. 42 juta. Okey tak dalam 2 tahun untung 42 juta? Ada yang 44 juta ada, 42 juta ada. Tengok mana-mana pun boleh. Tapi lebih daripada 40 juta. Jadi sangat-sangat hebat, betul tak? Ini bisnes yang sangat-sangat hebat. Kita tengok seterusnya. Ini leader hebat saya, Mr. To, upline saya. Tengok kolesterol, uric acid semua dah turun selepas mengamalkan ini GNAKG yang ajaib ini. Jadi thyroid pun lepas 3 bulan saja thyroid sudah hilang, sudah jadi sihat kembali. Ini bayi ni umur dia 7 bulan saja. 7 bulan tengok muka dia ada rom-rom merah. Tetapi selepas 1 jam ambil 1/3 biji AKG. 1/3 saja. Walaupun budak-budak ataupun yang kanak-kanak berumur 20 ke bawah tu tidak digalakkan untuk makan AKG sebab dalam badan kita dah ada banyak AKG. Tapi setiap 20 tahun dia kurang 50% kan. Tetapi kalau ada masalah dia boleh makan walaupun bayi. Ini kanser 7 bulan saja makan GNAKG dan juga hormon sudah sihat kembali. Ini sama juga kanser. Ni akak ni tengok muka dia sebelum dan selepas
dia sudah lebih cerah, muka lebih cerah dah. Ini leader hebat kita daripada Sarawak. Dah jadi 3 star. Okey. Tahniah. Ini angka daripada China juga. Jadi kita ada testimoni kecantikan. Ini akak sudah jadi adik. Kita ada banyak testimoni seperti ini. Ini leader daripada India. Dia makan GNAKG dan juga ginseng yang botol orange tadi yang Syafirul kata tadi. Ini 45 hari saja sudah nampak perbezaan. Ini doktor daripada Vietnam ada masalah kulit. Muka dia berjerawat. Selepas ambil GNAKG 6 bulan dia sudah cantik, muka dia dah licin. Sebelah itu adalah Miss Avery kita, 2 star Black Diamond. Mata juling juga 3 botol saja sudah jadi normal balik. Ini angka ni mata buta. Sudah tak nampak. Angka ni sudah berbelanja berjuta-juta renminbi di China untuk ubati nak ubat dia punya mata ni. Dia dah masuk hospital, keluar hospital, acupuncture semua dah buat dah. Tak jadi. Selepas jumpa GNAKG 20 hari saja sudah boleh buka mata dan 2 botol saja sudah boleh nampak, sudah boleh lihat kembali. Dan ini kakak sudah jadi adik dalam masa 3 bulan saja. Ini 6 bulan. Asuh jadi amoy. Kita ada ramai asuh jadi amoy. Ni rambut pun boleh, rambut uban jadi hitam lepas 4 bulan. 4 bulan. Ini thyroid. Ambil AKG dan juga ni hormon. Ini kanser. Kanser payudara. Stage keempat. Ini video dia. Kita dengar sekejap. Tak ada suara. That time, the doctor gave me a regimen of 5 rounds of chemotherapy plus total resection and 25 rounds of radiotherapy. I had 5 chemotherapy sessions every 21 days, and it was very painful. During the whole period of chemotherapy, the person was swollen and had severe pain all over the body. Every organ in the body is extremely fragile and uncomfortable, but very lucky. Dia makan worried about recurrence after yang the orange, I came botol across orange. products. By the time I ate it until the 3rd day, the product started working on me. I found me good. I wanted to sleep, and on the 7th day, I found that my constipation and rhinitis for many years were much better, and I went to climb a mountain. After 20 days, I could climb for 2 or 3 hours without panting, and most importantly, I was not in pain at all when I did radiotherapy. I have been eating products for half a year, and my whole body is in very good condition. I am Zikyong. I was diagnosed with... Jadi bila kita jumpa dia di Ibu Pejabat Haigo, Wisma Haigo dengan kita punya saudari Aimi kita. Ni abang ni umur 35 tahun tetapi sudah ada masalah tenaga batin. Tetapi selepas jumpa GNAKG, dia makan GNAKG dan hormon. Sekarang sebelum ni dia tak kena pegangan hidup. Kalau tak pegang tak hidup. Tetapi selepas menggunakan GNAKG dan juga hormon, dia sudah ada bayangan hidup. Bayangan hidup. Hebat. Angka ni sama juga. Muka dia kalau macam ni kena berbelanja berpuluh-puluh ribu ringgit untuk sihatkan kembali. Tetapi mungkin susah. Tetapi gunakan GNAKG kita, 1 tahun saja sudah jadi lebih handsome. Kalau macam ni masalah ini boleh hilang dah. Ataupun kena operate. Tapi gunakan GNAKG 2 bulan saja sudah cantik. Jadi kita ada ramai asuh jadi amoy. Ada ramai. Ini sebelah kiri ni yang terbaru ni. Jadi asuh tengah amoy. Ini sebulan saja. Tengok nampak daripada gemuk boleh jadi kurus. Kita tengok video dia ada. Tapi kita skip dulu hari ni. Ni 3 bulan. 3 bulan
Asuh sudah jadi amoy balik. Ini yang terkini. Tengok, asuh sudah jadi amoy. Asuh sudah. Ini yang umur 65 tahun. 65 tahun selepas 7 bulan sudah jadi 20 tahun. Selepas 1 tahun jadi 18 tahun. Hebat tak hebat? Kalau hebat, type dalam chat 333. Cuba tolong saya cek dalam 333. Cuba type dalam chat kalau hebat. Produk kita hebat tak? Hebat kan? Okey. Yang ini 60, umur 60. Selepas 7 bulan sama juga 7 bulan. Tengok yang terkini. 60 sudah jadi 20. Produk yang sangat-sangat hebat. Ini angka ini daripada India, leader India. Dia makan GNAK, ini gene cell pula. Ini hormon saja 45 hari tengok sudah dapat beza sangat. Jadi kita ada banyak testimoni seperti ini. Yang di muka berjerawat, masalah jerawat semua boleh selesai. Ini yang masalah kanser hati ataupun liver cancer. Ini tengok orang dia. Ini sebelum dan selepas. Jadi kita ada banyak seperti ini. Yang ini stroke, tak boleh jalan. Selepas guna GNAKG sudah boleh jalan. Yang ini anti ini sama juga. Selepas ini tak boleh diuruskan oleh menantu dia. Tengok ini. Selepas 14 hari makan AKG dia sudah boleh jalan. Dan selepas 1 bulan sudah boleh naik turun tangga. Dan sudah boleh juga masak untuk keluarga. Jadi tengok sangat hebat, betul tak? Kita punya 2 bulan saja. 2 bulan, minima 2 botol lah. Dia ni umur 21 tahun, 21 tahun. Masalah otak sudah kecut. Jadi dia tidak boleh jalan selama 21 tahun. Jadi selepas 1 botol, selepas dipimpin, dia sudah boleh jalan. Kalau dipimpin dia sudah boleh jalan selepas 1 botol. Selepas 2 botol, 2 botol dia sudah boleh jalan seperti biasa. Nampak hebat tak? Produk ajaib. Jadi kita mesti mau makan dan mesti mau cuba. 2 botol saja sudah boleh jalan, sudah boleh selesaikan masalah yang 21 tahun. Okey. Jadi kita ada banyak testimoni daripada Vietnam. Ini konsultan di Vietnam, Ming E. Sekarang muka dah licin semua. Ini leader daripada Vietnam juga. Tapi dia punya masalah jerawat, doktor kata dia kena makan pil hormon untuk seumur hidup. Tetapi selepas jumpa kita punya GNAKG, beliau sudah ambil 6 bulan, sudah stop berhenti makan pil hormon dan sekarang sudah tak perlu lagi makan pil hormon. Selepas kulit pun sudah dah cantik dah, kulit pun sudah dah cantik. Dan ini seorang doktor yang sakit jiwa di Vietnam, sama juga di Vietnam. Doktor sakit jiwa, sakit mental. Selepas jumpa GNAKG 6 bulan saja sudah boleh jadi doktor kembali, sudah sihat semula. Ini billionaire di China, usahawan yang berjaya dan beliau ambil seorang dermawan. Dia ambil masa 5 bulan sudah turun 18 kg. Dia satu keluarga mendapat manfaat. Ini isteri dia sama juga ambil masa 5 bulan. Ini bapa dia juga 5 botol GNAKG dan ini mak dia sama juga 5 bulan. Tengok nampak beza, sudah kakak sudah jadi adik. Ini seorang pesakit kanser juga stage keempat,
sudah sihat kembali. Adik ni dia duduk atas kerusi roda saja, dia punya tapak kaki dia lurus saja, tak boleh bengkok. Jadi setiap kali mak dia suruh berjalan, dia menangis kesakitan. Setiap kali suruh berjalan, dia menangis. Jadi selepas guna kita punya GNAKG selama 12 hari. 12 hari saja dengan 19 biji dia sudah boleh jalan seperti normal. 12 hari dengan 19 biji saja GNAKG sudah boleh jalan seperti normal. Okey, kita dah tengok produk yang sangat hebat, testimoni yang menakjubkan. Jadi kita nak tengok macam mana kita nak untung duit daripada Hygo ini. Okey, nombor satu, satu botol berharga $135, 100 PV dan bersama RM600. Kalau 5 botol adalah 500 PV dan $675 bersamaan RM3,000. Jadi perbezaan di sana adalah satu botol kita dapat satu akaun saja, tetapi penajaan dapat 15% dan juga pairing dapat 10% saja. Tetapi kalau kita ambil yang 5 botol ataupun SVIP, kita layak dapat 3 free 2 akaun. Jadi satu akaun dapat free 2. Jadi kita dapat 3 akaun di sana dan juga kita penajaan kita adalah 40% dan juga pairing 20%. Kalau net dia adalah 30.6% dan juga 15.3% untuk team bonus ataupun pairing. Dan kita dibayar referral bonus, penajaan dibayar segera on the spot. Kita key in saja, kita sudah boleh keluarkan bonus tersebut. Tetapi kita punya team bonus dibayar setiap minggu. Hari Selasa malam 11.59 malam tutup closing dan kita dapat bonus dia pada hari Rabu pagi 12 suku pagi kita sudah dalam masa 15 minit saja. Dan setiap penajaan tu kita key in dia susunan auto. Kita tak perlu kata nak susun di kiri ataupun kanan. Dia auto pergi ke kaki yang lemak supaya you dapat pairing. Ini sistem sudah jadi, sistem sudah set untuk memudahkan kerja kita. Dan kita juga dia tak ada had untuk sponsoring. Tak ada had, tetapi untuk team bonus dia ada had $100,000 setiap minggu, satu akaun. Kalau 3 akaun, $300. $300,000 setiap minggu. Jadi penajaan kalau satu kita dapat, kalau kita taja 2 orang kita dapat $306 dan kita punya team bonus adalah 61.20 sen. Jadi pairing yang pertama adalah 200 PV kiri dan 200 PV kanan untuk pairing pertama. Dan seterusnya semua adalah 500 kiri, 500 kanan. Jadi kita tengok ilustrasi dia sebagai, kalau kita nak dapat balik modal, kita taja 4 orang, kita sudah dapat balik modal. 2 kita tengok 765. Jadi kita tengok duplikasi dia. Duplikasi yang 4 tu ke 16 kita sudah dapat 612. Kalau duplikasi yang ketiga kita sudah dapat 2448. Duplikasi yang keempat kita dapat 9792. Duplikasi yang kelima kita dapat 39,168. Dan duplikasi yang keenam kita dapat 7, yang ketujuh kita dapat 626,688 dan duplikasi yang ke-8 kita dapat 2.5 juta. Tengok siapa yang nak 2.5 juta dalam akaun dia. Siapa tap 9 ataupun 666. Tap 666 dalam chat. 666 2.5 juta. Kalau kita ada rangkaian 65,000
kita akan dapat 2.5 juta bersamaan 10 juta ringgit. 10 juta ringgit. Hebat tak? Okey, untuk berjaya di Higo sangat mudah saja, 4 langkah saja. Nombor 1, kita daftar dan guna produk. Kita dapatkan link daripada orang yang kenalkan kita ke Zoom pada malam ni. Lepas tu kita kenalkan pada 4 rakan niaga yang betul-betul dah ubah hidup mereka, dan juga kita bantu yang 4 tu dapatkan dia punya 4 rakan niaga. Dan kita ada bimbingan online dan juga offline hari Isnin dan Jumaat di Zoom Bahasa Malaysia, hari Sabtu esok di Bahasa Inggeris, di Zoom juga Bahasa Inggeris 9.30 malam, dan juga kita setiap hari Khamis di Ibu Pejabat Wisma UOA tingkat 30, kita pada pukul 2 hingga 6 petang ada OPP ataupun preview dan juga training. Ini adalah 1 star Black Diamond 31,900, 31,000 bersamaan 500,000 ringgit sebulan. Ini seminggu. Jadi sebulan kita dapat 500,000. Siapa nak 500,000 sebulan? 500,000 sebulan. Ini 3 star Black Diamond. Jadi kita ada ramai rakan niaga yang sudah dapat beribu-ribu dolar setiap minggu. Kita sudah ada ramai rakan niaga dapat bonus setiap minggu. Ini leader daripada Vietnam, 3 bulan saja dia sudah capai $12,000 setiap minggu. Tengok kita punya leader hebat kita, $31,000 setiap minggu. 1 star Black Diamond. Jadi kita juga ada dividen khas. Syarikat keluarkan 20% keuntungan untuk dikongsikan kepada semua member yang layak saja. Okey, kita tengok contribution value, tabung sumbangan. Jadi setiap bonus tu kita ada untuk tabung dunia. Jadi kita nak tengok berapa jumlah keseluruhan akaun ini adalah 500,000 kali dengan 9. Lepas tu kita dapat 5.3 juta. 5.3 juta bersamaan 22,852 ringgit. Dalam RM 22 juta. Ini pendapatan dalam masa 22 bulan. Okey ke okey? Kalau okey, tap dalam okey. Chat. Okey. 22 juta dalam masa 22 bulan. Okey, kalau kita punya rangkaian sudah ada volume yang terkumpul, katakan contoh di sebelah kanan ada 100,000 PV. Jadi setiap kiri yang setiap 5 botol yang kita bawa masuk, 5 botol maksudnya 500 PV, kita akan dapat RM937 kalau satu orang. Kalau 2 orang ataupun kalau 10 orang kita dapat 9,370. Kalau kita yang menaja, kita menaja campur dia punya team bonus ataupun pairing dia. Sebelah kanan, you tengok sebelah kanan, kalau kita punya orang bawa ataupun business partner kita yang bawa business 5 botol, kita dapat RM312. Kalau kita kumpulan itu ada bawa 50 orang ataupun 50 botol, kita dapat RM3,120. Okey ke okey? Itu yang tim business team partner yang buat, bukan kita buat. Okey, ini convention tahun lepas di Vietnam. Ada 2,000 participant, 2,000 orang. Ini 1 star Black Diamond. 1 star Black Diamond $30,000 hingga $50,000 setiap minggu. 2 star Black Diamond adalah $80,000, $50,000 hingga $80,000 setiap minggu. Baju warna pink tu adalah Miss Avery kita, 2 star Black Diamond. Selalu dijumpa di office. Ini 3 star Black Diamond. 3 star Black Diamond pendapatan dia $100,000 setiap minggu. Yang sebelah kanan itu adalah Mr. Wei kita. Sebelah kanan sudah untung 10 juta US dollar dalam masa 2 tahun.
sebelah kiri dia adalah yen 13. Mengapa dipanggil yen 13? Sebab masa dia join Haigo, dalam poket dia ada 13 renminbi saja. 13 renminbi bersamaan 10 ringgit saja. Di sini tidak kira kaya ke miskin ke, ada wang ke tak ada wang, semua boleh berjaya. Beliau mencapai pendapatan $100,000 dalam masa 5 bulan saja. Top income 5 bulan saja jadi 100,000 maximum income. Yang sebelah kiri nombor 4 tu yang Rong, nama dia Rong, adalah wanita pertama jadi 3 star black diamond di Haigo. Dan beliau juga tidak berpelajaran tinggi dan tidak mempunyai banyak wang. Masa dia join Haigo cuma ada RM1,000 saja. Dan beliau capai 3 star black diamond dalam masa 6 bulan saja. 6 bulan pun sudah boleh mendapat pendapatan 100,000 setiap minggu. Dan beliau sekarang tinggal di Malaysia. Ada 4 orang sini tinggal di Malaysia. Rong, Mance, ada ni yen 13, ini Mr. Wei Jadi kita menggunakan sistem yang terbukti berjaya dalam dunia. Ini sistem yang mendapat pendapatan $600 juta setiap tahun. Okey, jadi kita punya target adalah 10 juta. 10 juta ringgit lah, katakan 10 juta ringgit. Okey, yang pertama, nombor 1 adalah kesihatan. Yang penting kan, kesihatan, kekayaan, rumah, kereta, kejaya, keluarga, gaya hidup dan impian. Jadi ini 10 juta ni, kita sangat-sangat berjaya, sangat-sangat. Tetapi kita jangan biarkan nombor 1 itu tumbang. Kalau 1 itu tumbang, semua sudah jadi tak ada makna lagi kalau satu tim sudah tumbang. Maksud dia, kalau kita punya kesihatan sudah menjadi masalah, ada wang pun tak ada guna. Betul tak? Jadi kita kena ada kesihatan yang optimum. Jadi dari sini jadi Haigo ini mempunyai kehebatan di mana dia boleh memberi kita satu kesihatan yang optimum untuk hidup kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ambil produk dan cuba produk dan sayangi produk kita. Okay, jadi kita sudah ke penghujung dia. Jadi kita mendapat produk yang sangat hebat dan pertama platform yang pertama seumpamanya di dunia, tiada tandingan, tiada saingan, kita adalah peneraju dan kita juga boleh berpeluang beruntung berpuluh-puluh juta ataupun 10 juta ringgit setiap tahun. Kalau 10 juta kita boleh 16 juta satu akaun. Dengan 3,000 kita berpotensi dapat, kalau satu akaun kita dapat 16 juta. Kalau 3 akaun semua penuh, kita akan dapat 50 juta ringgit setahun. Jadi itu memang 10, katakan 10 juta US dollar pun tak akan jadi masalah, betul tak? Jadi sekian, terima kasih. Jumpa anda di 3 Star Black Diamond. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.